Di sini lagu mana boleh orang petani boleh mari sini tu lagu mana cara? Jadi sejarahnya petani Batu Kura ni memang sejarah perang petani dengan Siap. Lama dulu deh. Okey lah ni kita sapa di Batu Kura duduk dengan Pak Lang deh. Orang terkenal sini orang panggil Pak Lang deh. Cikgu makna lagi orang kenal. Orang panggil Pak Lang Hasbullah. Pak Lang Hasbullah. Ya, Pak Lang Hasbullah. Pak Lang Hasbullah. Jadi Pak Lang ni orang lama sini. InsyaAllah. 60 tahun. 60 tahun. Jadi orang sini. Bini? Ha? Orang tani macam tu. Pada mana? Macam nikah banyak. Jadilah. Lepas tu kita mari cari Pak Lang ni kita nak tahu cerita sejarah orang petani di sini. Lagu mana boleh orang petani boleh mari sini tu lagu mana cara ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nana apa? Nana Supapon. Supapon daripada Golok ya. Dengan Golok. Yang dapat sampai ke Batu Kura ni, Pak Lang sebagai anak jati Batu Kura tu rasa amat berbangga lah, seronok sungguh-sungguh lah. Ya, boleh sampai ke tempat kami ni. Ya. Jadi itulah hubungan silaturahim antara petani sana petani sini tu memang kita galakkan lah. Jadi sejarahnya petani Batu Kura ni. Dia mau sejarah perang petani dengan Siap. Lama dulu deh. Zaman dulu perang ratus tahun. Ratus tahun sebab apa petani ni asalnya dia sebuah negara lah. Betul. Sebuah negara negara Islam betul lah. Ya. Jadi kekuatan Islam ni di petani dengan ilmu tok-tok guru alim ulama ponok-ponoknya hebat Islam kita di petani tu. Sehingga digeruni, disegani, dianggap sebagai satu saingan. Jadi berlaku peperangan di beratus tahun. Beratus tahun. Ketika berperang, masa perang juga tu, bukan kalah lagi maksudnya kan. Ketika perang tu tak tahan dengan peperangan tu lah, maka berhijrah lah orang-orang petani lari berata tepat. Lari untuk selamatkan diri, untuk hidup dalam keadaan sempurna, untuk aman. lawan balik. Lepas tu lawan balik, dia buat strategi di sini. Buat strategi di sini, mana tempat ada lari tu, buat strategi kalau perang di sana, pergi balik. Dia pergi kelik sana. Salah seorang hak pergi kelik sana tu, dia mari buka kapur cakap semamu di sini. Nama dia Tok Yusof, Panglima Yusof. Dia buka kapur ni, dia dapat alamat apa semua, kena klik ke petani balik, dia klik lawan balik. Dia Panglima perang. Salah seorang yang sejarah lah kan. Dia memang dulu ilmu tinggi. Dia dapat macam apa alamat. Petanda sana berlaku perang, dia klik lagi lawan. Lepas tu dia selesai perang, dia patah klik balik. Dia tu lebih kurang. Jadi tu masa belum kalah. Belum kalah. Di kalah ni Pak Lang dipaham kalah kerajaan petani kerana berlaku khianat lah. Khianat dia. Musuh lah selimu. Itu pun kalah. Jadi bila petani mari ni daripada sana dia pindah pecah. Hijrah tu pecah pergi ke Sik, pergi ke Baling, pergi ke Pokok Sena, Kuala Nerang, mari ke Selama, mari ke Gerik, Kalang Hulu, Batu Kura, last kali di Bukit Gatang. Bukit Gatang ya. Bukit Gatang tu maksudnya petani daripada sana mari sampai ke Gepuh ni, Gepuh Cakap Perah ni Sepeneh. Lepas tu kerabat bukit tu, Bukit Sepeneh tu pergi ke Lenggong. Hijrah ke Lenggong, kerabat bukit sini dah ramai kan. Pergi ke Lenggong, lepas tu daripada Lenggong beramai lagi nak pergi ke Padang Rengah. Ada satu tempat nama Padang Rengah, situ orang Perak. Orang anak jati Perak, dia di sini dah penuh orang dah. Jadi gilah duduk Bukit Gatang, pindah Bukit Gatang, Bukit Cih, Kapur Cih, Kapur Bendang Siam, semua tu senduk semua sekali di situ. Itu maknanya petani yang last sekali dia punya hijrah, pindah daripada petani ke kawasan Bukit Gatang sebagai pendapatan yang last lagi. Daripada hijrah ramai-ramai tu pindah tu. Lebih kurang gitu nah. Jadi Batu Kura mari paling awal tahun 20-an 30-an gitu. Tahun 1730-an atau 40-an. Lebih kurang gitulah. 17 tahun 1730-an lebih kurang gitu. Mula-mula sampai. Dia yang mari sampai tu nama Tok Indra mula-mula. Dia mula sampai. Ketua pemimpin demo tu. Wabdani ni. 1730-an Tok Indra yang mula-mula sampai di Batu Kura ni. Tu ceritanya. Dia buka tanah dia, pendapatan mulanya turun di kampung Keliang Gunung Hijau. Lepas tu dia mudik ataupun naik mudik ke Pantai Besar, ke Gelang, ke Aitan, semua sekali sampai ke Cakap Perah, sampai ke Gepuh, pergi ke Sepeneh. Jadi Tok Indra tadi dia di Cakap Perah. Nama kampung Cerok Keliang. Situlah kampung mula-mula Batu Kura, tapi orang lain banyak bercanggah. Tapi Pak Lang tetap katakan itu kampung mula-mula di Batu Kura, pendapatan orang petani. Tok Indra. Sebab ada geran nama dia.
Geran Tok Indra ni. Geran asal ratus tahun dah. Jadi situ mulanya Tok Indra 1730-an. Tu cerita nah. Tu cerita sejarah mula-mula mari. Kemudian bila 1750 dia buka satu masjid, bina masjid baru, masjid pertama di Batu Kura ni di kampung Cakap Semambu. Banyak orang kata di kampung Padang Lalang. Palang pegang Cakap Semambu. Pasal orang Cakap Perah yang kampung Kelian tadi tu, demo punya anak pendapatan awal tu yang buka Padang Lalang. Jadi maksudnya anak kepada hak di Cakap Perah tu nama Tok Majlis. Tok Majlis ni dia sakut dengan Tok Indra tadi, anak dia mari buka Padang Lalang. Jadi belum mana Cakap Perah dulu. Kampung Cakap Perah. Okey. Jadi bila di Cakap Perah tu dekat dengan Cakap Semambu tu sebagai tengah pertengahan Batu Kura ni. Dia kampung yang tengah buat masjid tu tahun 1751. 1751 masjid mula-mula di Batu Kura. Jadi orang kampung Perak, orang Bukit Berketan, orang Sepeneh, orang Tikasai sembahyang Jumaat di situ. Mula-mula dulu. Itu sejarah mari bertani. Dekat 300 tahun juga Hampir lah. 300 tahun. Hampir Lama semua dah. Lama. Sebelum jatuh lah jadi. Boleh lari main kot ni. Masa tu tak kalah lagi. Duk perang lagi. Cuma tak tahan. Ramai hijrah tu ramai lari dengan salah satu faktornya dengan musuh disebut siam perut hijau ni. Cukup. Orang panggil siya perut hijau gitu dah. Yang zalim, yang kejam semua-semua tu. Ya. Tak makan orang kan. Satu peristiwa di Krunei Gerik lah. Krunei Gerik. Tok Majlis, Tok Marela. Dema ni orang panggil Tok lah. Tapi satu dia mana nak darah. Tok Majlis, Tok Marela ada adik perempuan seorang lagi. Satu lagi adik kecil. Mak pak mati kena bunuh dah. Tok Majlis, Tok Marela, adik dia perempuan seorang lagi. Tak tahu nama. Adik kecil. Hak dua ni mari lari ke Batu Kura ni. Lari Batu Kura. Adik hak perempuan tu siang kerja ambil. Dia dukung ambil orang lari ke siang ni lah. Adik hak kecil tu, budak kecil tu, dia mau lambung budak tu dengan apa? Tombak temuh pokok tu. Siang perut hijau. Dia antara kezaliman lah siang perut hijau yang buat pada orang petani. Lagi banyak kisah sedih lah. Yang dicerita oleh Dr. Muati ni, Pak Lang duk ikuti dia punya perangai ni tentang siang perut hijau. Kezaliman. Ada lagi siya perut hijau pun dah. Tapi dalam apa? Dalam senyap. Ya, dalam senyap dia. Lepas tu nak orang kata Yamin anak duk ngaji kecil-kecil dulu tak boleh. Pakai tudung tak boleh. Kena betul. Pakai tangan pendek. Betul. Lepas tu lalah kelas ni tu. Kelas ni. Baru boleh pakai tudung. Sebab orang petani ni memang beken dia tak jom lah kau sia tu. Orang tak jom kau sia, tak jom bagi dia gapo karu orang Melayu gitu. Jadi boleh pakai tudung. Dulu tak boleh buat channel. Kita buat channel tentang sejarah. Pak Lang biasa buat 150 tahun Batu Kura sambutan lah. Mana Batu Kura kalau buka secara resmi lah kan. Dia punya Tok Penghulu mula-mula tu Tok Amal Wan Kasar lah daripada petani lah. Bin Raja Abdullah digelar apa nama Hulu Balam Petani, Raja Hulu Balam Petani, pak dia tu Wan Abdullah tu. Jadi mari Batu Kura tahun 1859. Jadi tahun 2009 Pak Lang buat lah 150 tahun Batu Kura sambutannya. 2009 dulu. Bila buat sambutan tu tajuknya pembukaan Batu Kura oleh pendatang petani, pemimpin petani hijrah kan. Tajuk lebih kurang dia kaitan dengan petani lah. Jadi Batu Kura ni buka sebagai resmi mukim Batu Kura. Dulu sini bukan panggil Batu Kura, panggil Nendering. Nendering. Dia kerajaan bawah kerajaan Reman. Reman kan tu Reman. Lenggum Kelang Hulu. Kerajaan Reman ni kerajaan yang siang bagi dia punya autonomi lah cik mana dia. Lebih kurang gitu lah. Sampai Batu Kura lah. Kawasan jajahan kerajaan Reman ni. Dia tak nak mau tu go. Dia mau Nendering. Jadi muking Nendering. Cakap tu lah. Jadi bila 1859 Tok Amar Wan Kasar ni pak dia Raja Hulu Balam Petani. Maknanya di istana di Raja Hulu Balam. Pak dia tu Wan Abdullah nama ni. Dia mari buka Batu Kura, dia mari duduk bawah gunung tu. Kampung bawah gunung Kampung Perak. Nampak gunung kan? Duduk situ. Kampung bawah gunung tu duduk situ dulu. Bernaunglah di bawah Sultan Perak masa tu. Maka dia minta jadi nak buka kampung sini Batu Kura ni. Maka Sultan Perak bagilah kebenaran ke dia tu nak buat tempat apa nama pusat pentadbiran lah. Pentadbiran mukim di belah Malaysia ni ataupun Perak dia sebut mukim, beberapa mukim baru daerah. Dia diminta cari di mana nak buat ni jabat ataupun pusat pentadbiran. Pilihlah Cakap Perah dulu. Hak mula kampung asal Palang kata tu. Faham tak? Kampung Kelian Cina tadi di bawah Cakap Perah. Bila pergi sana dia benang banyak.
Benar tak sesuai. Lepas tu pergi buatlah ke Kampung Sungai Akar. Kampung Sungai Akar tu. Jadi Kampung Sungai Akar tu ditukar nama ke Batu Kura 1859. Bukan di bawah gunung tadi tu. Mula-mula mari situ lah. Tok Mau Kasar. Jadi 1859 barulah Sungai Akar tu ditukar kepada Pekan Batu Kura, dan Mukim Batu Kura tukar dari Nendering tadi ke Batu Kurau. Batu Kura ni ambil sepenuh ikan kura yang cerita sejarahnya ni Sang Kelember. Sang Kelember ni tegur ikan kura jadi batu tu, Batu Kura lah. Biasa dengar nama Sang Kelember. Sejarah dia tu. Itu ceritanya. Jadi 1859 barulah jadi Mukim Batu Kura, kan? Lepas tu yang Tok Indra tadi hak mula-mula mari ke Batu Kura dia cakap perah tu, dia ada kaitan dengan Tok Bidang Susu Lanjuk. Tok Bidang Susu Lanjuk ni bidang keramat. Bidang keramat orang cukup terkenal, cukup masyhur lah bidang Lanjuk ni dulu-dulu kan. Bidang yang ada dia punya kelebihan dia. Luar biasa bidang Lanjuk ni. Bidang diraja. Pak lelaki dia nama Wan Sopian. Wan Sopian, lelaki dia Wan Sopian ataupun disebut Tok Serban Kuning. Tok Serban Kuning. Pak Wan Sopian ni, Tok Serban Kuning ni, dia nama Wan Sopian. Pak dia Dewa Bisnu. Raja Dewa Bisnu di Bukit Jala. Tahu tak Bukit Jala di Petani ni? Jala. Bukit Jala kan? Tu dulu satu kerajaan. Pak dia Dewa Bisnu, raja situ. Jadi bidang Susu Lanjuk ni menatu pada Dewa Bisnu tu. Jadi Pak Lang ni keturunan bidang Susu Lanjuk lah. Okey, Pak Lang anak Encu Nazirah, Nazirah anak Ismail, Mail anak Tahir, Tahir anak Mak Diah anak Jusuh, Jusuh anak bidang Susu Lanjuk. Itu sejarah dia. Ratus tahun dah bidang Lanjuk ni. Kalau sebelah nu, Pak Lang duduk mana? Di Jala. Di Jala lah, usaha-usaha kami Jala. Di situ lah. Jadi dialek Batu Kura ni kalau belah keluar negara di Kampung Pedu. Itu dialek sebiji Batu Kura. Kalau belah Pantai Besar, belah atas lagi. Atas pada keluar negara, Kampung Penama lah. Itu dialek Pantai Besar. Dialek petani kau ni beza banyak. Kat ni belah Batu Kura ni, Spanish apa semua, Kampung Perak kalau petani dia bahasa macam ni. Bahasa macam ni. Mu mari mana? Mu mari mana? Mari no lu. Kalau belah desa tak nak kan minyak mana tak ada minyak apa dia macam tu. Dia sama dengan kolam nerang. Petai jadi petai. Dia selama petai sebut petai. Mu tak makan petai kan? Itu belah selama. Dia ada hubung kait dengan kolam nerang dengan pokok senah kan. Dialek tu. Sedap macam sedih si sama dengan sini si. Muma. Si sama ni muma. Si petani banyak agak. No. Selama pula Mika. Lepas tu selama sini ni Mika sama juga di Greek pun Mika. Lepas tu kalau lapar sini sebut lapar, dia di Selama lapar itu. Lapar. Dia macam-macam bahasa dia. Makna petani ni dia bukan negeri kecil, wilayah besar. Jadi kampung wilayah ni jadi beza bercakap lah. Ada yang petani cakap Kelantan, cakap Terengganu. Nak makan nasi. Kami kau ni buat kasih. Kami ni. Kasih. Terima kasih. Macam tu kita rekahkan ayat perkataan. Nak makan nasi. Makasih. Terima kasih. Minum Dia banyak bahasa tu tani kami kau ni dia rekah dia tak sebut habis. Aku lama tak tapa orang ni, patut lama tak tapa orang dia. Aku lama tak tapa orang macam tu. Lama tak tapa orang gitulah. Kita tu bek Kelantan gitu. Jadi majoriti penduduk Batu Kura ni orang petani lah. Ingat mau 80-50% lebih kurang itu. Pagi mari tak lagi lo ni. Antara jalan tempat duduk. Tak mari dah, tak mari. Rumah wari-wari. Dia makin jauh dah lapisan baru ni dia tak putus hubungan dari segi keluargaan. Tapi ada sikit-sikit tu ada lagi lah. Sikit-sikit ada lagi tak putus langsung. Ada lagi. Sakit baki hubung sebab ada ratus tahun kan. Dulu cecek kami dulu rajin pergi balik tani. Rajin pergi sungguh. Pak Lang tadi kecek dengan Pak Lang. Wari Pak Lang ramai lagi duk pergi sebelah nu. Wari Pak Lang siapa tengok video bolehlah gapo komen bawah deh. Orang semua Thailand deh. Di sana gaji duk pergi Ustaz Misbah Kolam Nerang. Dia gaji pergi belah Bukit Jala tu. Dia gaji pergi sungguh. Jadi maknanya kalau nak tanya dia lebih jelas lah kan. Nak tanya tentang hubungan dia lebih mengetahui lah. Lebih tahu lah. Nah, Ustaz Misbah kalau pergi kat Kolam Nerang. Tu. Apa kalau Ustaz dengar kontak Nana kita pergi cari pula dah. Cari dia tu. Galik sangat dah dengar Pak Lang bagi petani di Batu Kurau. Mereka sebut Tu Kura. Batu Kura. Tu Kura.
Tekura. Murana kan tu kura. Yang tu ya. Batu kura di Perak. Gitu. Rasa seronok dengar deh. Kita tak tahu sebelah Ning ni ada juga orang petani zaman dulu deh. Pindah mari ramai sangat, siapa jadi kampung per kampung, siapa pecah jadi banyak kampung Banyak, jadi. Jadinya ada lagi selain kita tahu bahasa petani pun walaupun campur dengan Perak dah boleh. Kita ngangur jugalah dengar deh kata weh ada lagi orang kecek petani merita deh. Lepas tu ni lah sikit banyak gapo sejarah dari Pak Lang. Siapa yang tahu banyak lagi, lebih lanjut lagi ataupun cerita orang petani sebelah mana daerah mana yang ada lagi nak bagi di Malaysia, bolehlah kontak kita akan pergi cari deh. Okey, hari ni dekat ni dulu. Terima kasih banyak Pak Lang. Terima kasih kembali lah. Terima kasih orang kata apa? Terima kasih balik lah kan. Sanggup mari ke Batu Kura ni, jumpa dengan kami Batu Kura ni lah. Sebagai generasi hak baru kan. Mana kita tahu banyak lagi para kita tak tahu kan. Mana tahu dah royak lah. Royak gitu dah. Itulah kan. Ya Allah. Terima kasih follower kita Bejo juga yang bagi maklumat kontak untuk kita mai jumpa dengan Ustaz Noh, dengan Abelan, dengan Pak Su. Kita mai makan apa Pak Su ni. Wah peleh. Wah peleh weh. Okey, assalamualaikum, bye bye.